Bayangkan, ada orang dapat RM2,000 dengan hanya jual kentut dia. Sementara kita struggle jual barang Shopee, dia kentut orang beli. Hari ni aku nak share 7 cara buat duit online yang confirm tak masuk akal. Tapi hasil dia boleh buat kau nak berhenti kerja. Pertama, jual gambar kaki. Platform macam Fit Finder, kau upload je gambar jari kaki, letak caption manja sikit, terus boleh jual. Ada yang buat akaun khas, siap letak nama glamour. Toast by Ani, padahal nama sebenar Anwar. Tak kisah lelaki ke perempuan, janji jari tak rupa croissant basi. Ada kreator dari Jepun jual gambar kaki je, boleh buat side income 4 angka USD sebulan. Kita pula upload gambar cantik kat Instagram, dapat 3 like. 2.2 dari cousin sendiri. Kedua, buat duit dengan kentut. Ini dia Paul Flood, dia kerja gate security. Setiap hari dia rekod bunyi kentut dekat tempat kerja dan upload kat TikTok. Lepas tu, jadikan bunyi tu NFT dan ada orang beli sebab bunyi dia unik gila. Siap ada peminat komen, "Bro, kentut kau ada soul." Ketiga, surat cinta I. Kat Etsy sekarang, ada orang jual surat cinta. Bukan dia tulis. ChatGPT yang tulis. Buyer bagi nama pasangan. ChatGPT tulis ayat sweet-sweet. Level-level Romeo pun meleleh baca. Surat tu print cantik-cantik, bungkus kemas-kemas. Dan jual RM30 sekeping. Kalau kau ambil 10 order sehari, senang-senang dapat RM300. Modal printer plus otak tak rasa bersalah. Duit jahat pun masih duit kan? Keempat, live tidur dapat gift. Yes bro, di TikTok ada trend sleep live. Streamer tidur, penonton bagi gift untuk kacau dia. Ada yang set alarm gift. Contoh, kalau dapat lion gift, loceng akan bunyi 3 kali. Bayangkan, tengah lena, tiba-tiba bunyi ding-ding-ding macam rumah terbakar. Melompat terus member. Ada seorang streamer bangun tidur, tengok dapat RM500 semalam. Kita pula, tidur bangun, gaji masih pending. Kelima, sewa kawan borak. Dekat Fiverr dan website rentafriend.com, kau boleh offer diri jadi kawan untuk borak. Ada yang kenakan bayaran RM10 sejam untuk layan orang lonely. Ada yang bayang kau hanya untuk cakap perkataan semangat je 15 minit. Semangat. Yang lagi gila, ada juga servis macam I will be your clingy virtual ex for one day. Kalau ada bakat, lepas tu suara kau manja-manja sikit, boleh buat side income sambil baring. Bakat buang masa tapi halal. Nice. Keenam, jual udara dalam balang. Lelaki UK ni jual balang kosong. Label dia, Fresh Air from the Mountains of Switzerland. Dia jual dengan harga $167 sebotol. Setiap botol siap dengan sertifikat. Bukti yang kau dah sedut udara mahal. Siap ada testimoni. Bila aku buka balang ni, aku rasa lebih tenang dan fokus. Padahal tu udara kipas meja je. Marketing dia power. Branding dia macam Pak Mat Western. Orang beli bukan sebab udara, tapi sebab FOMO plus estetik. Lesson, packaging boleh buat benda kosong nampak bernilai. Ketujuh, jual nama atas batu. Website macam buymyrock.com. Kau boleh beli batu yang kau tak akan pegang pun. Dia ambil gambar batu tu, letak nama kau, hantar gambar peluang sijil. Siap ada option upgrade. Batu anda disinari bulan penuh. Harga bermula RM30 ke RM300. Ikut saiz spiritual. Aku pun pergi jumpa RM350 cash. Aku cium. Maksudnya, kau bayar RM300 untuk gambar batu yang bukan milik kau. Yang lagi pelik ramai yang beli, tapi website ni dah tak aktif. But, idea dia memang betul-betul pernah wujud. Nak rasa jadi orang berjaya, kau try jual batu dulu. Kau fikir dunia ni logik, kau silap. Yang pelik, yang sengal, yang tak masuk akal. Itulah kadang-kadang yang paling masyhur. Kalau kau masih cari cara buat duit online, cuba fikir luar kotak. Dan kalau kau nak aku try salah satu cara ni sendiri, komen sekarang. Bro, jual kentut live. Jangan lupa like, share dan subscribe Click Nation. Channel untuk orang malas, tapi tetap nak kaya. Peace.